gempa bumi Indonesia. So ni merepek lah gempa bumi. Kan? So saya cakap, korang tak kenal non kunyit tu siapa? Korang tak kenal. Dah jadi macam gini pun korang masih tak nak fikir lagi. Kau tak nampak lagi. Sama lah macam itu hari. Takkan tak tengok tiba-tiba bencana dekat Sumatera, dekat Aceh. Kau tak tengok ke? Bertubi-tubi bencana dekat Sumatera dengan Aceh. Tanya orang Sumatera dengan Aceh. Ai, Papa Gomo, kalau tak buat lawak memang tak sah. Memang boleh masukkan Papa Gomo ini antara 7 lawak di dunia. Papa Gomo, sebelum Anwar bin Ibrahim jadi Perdana Menteri, Indonesia tu memang dah gempa bumi lah. Kau tak buat kajian ke? Kau datanglah Soekarno ke, Prabowo ke, Malaysia Pak Allah ke, Najib ke, Anwar Ibrahim ke, Ismail Sabri ke, Muhyiddin Yassin ke. Indonesia tu memang berada dalam lingkaran gunung berapi yang sentiasa ada gempa bumi. Habis benda kau nak kaitkan dengan PMX. Kau benci sangat dengan PMX. Ya, aku tahu kau dah habis duit banyak ribu. Hampir 1 juta untuk bayar denda. Tapi janganlah sampai berendam benda yang tak patut pun kau buat, Gomo. Aku tengok muka kau ni bukan muka manusia dah. Tak nampak dah Azri tu. Nampak macam geram aku. Mana katanya beruk-beruk yang ada di Malaysia ni sebab ada Papa Gomo.